Dengan lauk dia melimpah-limpah, dengan sayur dia lagi. Dan kat sini saya ada satu menu yang agak special. Dan nasi goreng ni pun kita bagi nama nasi goreng special. Dia memang kalau kata daripada segi view memang dia menang. Okey, saya nak buat nasi goreng special yang kami buat dekat sini dan hampa boleh tiru sebiji-sebiji dan bawa balik pergi kedai hampa dan jual. Letaklah harga yang hampa rasa padan patut. Kita akan goreng ayam dulu. Nasi goreng dia sama macam nasi goreng biasa. Cuma lauk dia ada special sikit. Okey, yang ni nasi goreng macam biasa. Kita pecah sebiji telur. Kita letak. Lepas tu kita letak sayur. Okey, ni sayur dia. Sawi, bawang Holland. Lepas tu obis dan cabai besar. Okey. Okey, sekarang kita masukkan 1 senduk nasi. 1 senduk je. Portion dia 1 senduk je. Nah, 1 sudu gula, 1 sudu ajinomoto, 1 sudu makan sos sirap, 1 sudu makan kicap Golden Mountain, 1 sudu makan kicap sotong. Siap untuk nasi. Lagi satu tip, jangan lupa. Tak getuk, tak sedap. Yang ni kita plating dalam pinggan. Okey, letak tengah-tengah. Okey, untuk lauk dia, kita goreng sotong, kita buat seafood pula dan udang. Okey. Ni untuk kita buat lauk dia yang berkuah. Kita tomeh dulu dengan bawang putih sikit, bagi naik bau bawang putih. Asinkan dia dulu. Okey, lepas tu minyak dia jangan buang habis. Kita masukkan bawang Holland. Lepas tu kita masukkan cabai merah. Dan kita masukkan sayur-sayuran ni. Untuk dapatkanlah color lagi cantik. Kacang panjang, kobe. Saya campur lah orang panggil. Okay, lepas tu kita masukkan lauk ni balik. Lauk yang kita dah goreng tadi. Masuk balik dalam tu. Okay. Sekarang kita masukkan perencah dia. 1 sudu ajinomoto, 1 sudu gula, 1 sudu sos sirap, setengah sudu kicap Golden Mountain dan 1 sudu kicap sotong. Lepas tu 1 sudu cili giling. 1 sudu cili giling dan sedikit perencah tom yum. Right, masuk tu. Lepas tu kita letak sedikit cili kering. Untuk nampak dia lebih menarik. Kalau tak ada chicken stock, letak air kosong pun boleh. Masuk sikit. Tapi kuah dia jangan banyak sangat tau. Jangan melampau-lampau kuah dia. Untuk pekatkan kuah dia, kita letak tepung jagung. Kita bancuh tepung jagung. Letak kuah dia. Okay. Kalau suka pedas, boleh letak cili padi, tak ada masalah. Ini sebab saya nak makan, saya tak makan pedas. So, saya tak letaklah cili padi. Okey, ni benda ni dah siap. Okey, sekarang macam ni plating dia. Dia dah letak. Susun dia letak nasi tu. Letak ikut tepi. Okey. Bagi dia keliling. Daun sup. Letak sini. Bawang goreng pun sama. Letak keliling. Letak tengah dia. Alright, siap. Kita punya nasi goreng special. Memang orang kata view dah menang. View memang dah menang. Orang tengok sekali pun orang tahu dah kata menarik. Dengan lauk dia melimpah-limpah. Dengan sayur dia lagi. Kalau hampa nak makan, kat sini ada jual nasi goreng special. Hampa minta je nasi goreng special. InsyaAllah akan dapat macam ni. Saya cuba dapatkan macam ni. Dulu kami nasi goreng special kami ada dia lauk macam ni. Cuma presentation dia tak macam ni. Sekarang saya ubah untuk jadikan nasi goreng special ni. Nampak yang macam ni. Dia akan lebih menarik. So kalau hampa nak ambil resepi ni, silakan, tak ada masalah, ambil. Buat berniaga, hampa letaklah harga yang hampa rasa padan patut dengan perniagaan hampa. Sebab setiap kedai harga takkan sama. Setiap kedai dia ada costing tersendiri. Dan kalau hampa nak mai, hampa boleh mai pada hari Rabu, makan yang ni. Hari Rabu, waktu yang sama, pukul 5.30 petang sampai pukul 12 malam. Jangan lupa like, follow, komen dan share sekali. Assalamualaikum. Baik.